sebagainya. Kemudian betapa cepatnya daripada kumpulan Mu'tazilah itu pula lahir kumpulan Asy'ariyah, seperti mana yang kita sedia tahu. Kumpulan Asy'ariyah yang pada asalnya mereka cuba nak mengimbangi, mereka nak memilih jalan pertengahan, jangan ekstrim seperti dua kumpulan falsafah sebelumnya, Mu'tazilah dan Jahmiyah, itu di satu sudut, dan di satu sudut lagi ialah kumpulan Athari, kumpulan ahli hadis, pegangan ulama Athari, ulama yang berpegang kepada nas-nas wahyu. Ini berpegang kepada akal, ini berpegang kepada wahyu. Jadi Asy'ariyah pada asalnya dia nak mengambil pendekatan pertengahan, nak mengimbangi, jangan ekstrim macam ni, tapi dalam masa yang sama dia tak berpegang dengan wahyu sepenuhnya juga, dia tetap mengambil prinsip mendahulukan akal. Jadi kesudahannya dia pertengahan. Tetapi akhirnya kita kena jelas dan tegas bahawa dia tidak meninggalkan falsafah akal itu sama sekali, masih lagi dengan falsafah. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka kata tidak, Al-Quran itu tetap kalamullah, tetapi dia ada tetapi.